Assalamualaikum. Another day, another parcel. Hari ni aku dapat parcel baru yang aku tunggu-tunggu. Aku tak tahulah berbaloi ke tak dengan harga 11 aku beli benda ni. Tapi aku tengok dekat video dalam TikTok yang buat tu memang gila cantik, sumpah kan. Kalau korang rasa berbaloi dengan benda ni, korang grab cari je dekat TikTok. Kalau korang nak tahu apa yang aku beli tulip lamp. Memang cantik gila tau korang. Korang boleh stay tune je sampai akhir video aku kalau korang tengok cantik dia macam mana, okey? Ni barang-barang dia yang bagi. Dia ada stiker untuk lekatkan tu. Lepas tu dia bagi beberapa kuntum tulip tu. Cermin tu, tapi cermin tu bukan cermin yang betul lah. Tak pecah pun kalau kita terjatuhkan ke apa ke. Lepas tu bagi lampu. Nanti korang pasang-pasang je. Tapi salah dia kat sini sebab dia tak bagi aku instruction pun. Aku mana tahu nak buat dia. Lepas tu aku kena fikir seorang kan. Tengoklah kejadian ni macam mana ya. Sekarang ni jomlah kita mula memasang dia ya. Aku tak tahulah berbaloi ke tak aku beli benda ni. Tapi ya, cantik gila kejadian je nanti. Tapi setiap kali parcel aku datang rumah mak aku selalu bimbing dekat aku sampai je barang. Duit pun dah habis. Tapi tak apalah. Untuk nak buat video ni struggle aku. So sekarang jom kita buka lampu lilap-lilap tu dulu. Jom kita buka. Korang cabut je pulak putih yang dekat dengan dia punya tempat tekan lampu tu. Lepas tu nanti korang tekan, dia dah menyala. Benda ni sebenarnya kena perlukan kesabaran yang tinggi nak buat benda ni. Sebabnya banyak kali aku nak pasang lampu tulip tu asyik cabut je. Aku pun tak tahu nak buat macam mana. Jadi aku pasang 2 kali. Pusing-pusing dah sia. Ni first try aku pasang lampu tulip ni. Tapi aku pusing-pusing dia tetap jatuh. Kau tengok dia jatuh. Awak degil sangat ni tak nak masuk ni. Aku pun tak tahu nak buat macam mana. Aduh. Aku dah tak boleh benda yang remeh-remeh ni. Ada juga aku fed up kan. Macam mana nak buat ni? Kenapa tak jadi-jadi ni? Kau tengok asyik jatuh je. Tak apa. Usaha tangga kejayaan. So kalau korang nak beli benda ni, korang kena sediakan mental yang kuat. Okay? Untuk try baru jadi tu korang, ya Allah, aku punya struggle tadi. Nak marah tapi kena sabar. Akhirnya jadi juga. Dia nampak macam berserabut sangat atas meja tu kan. Aku dah alih ke tepi dah. Asyik jatuh-jatuh je. Sekarang korang layanlah aku pasang lampu tulip ni dulu, okey? Sebenarnya banyak aku cut tu. Banyak jatuh-jatuh. Tapi tak apalah. One eternity later. Setelah berjam-jam aku buat, baru siap. Sekarang kita nak gamkan lampu tu dekat cermin yang aku sediakan ni. Salah je kat sini sebabnya aku tak ada glue gun. Kalau ada glue gun kan senang sebab dia kena gam lampu ni. Tapi tak apalah, kita guna lighter je bakar dekat gam tu nanti.
kita cari, kita tampal, okey? Bila gam macam ni dia nampak berserabut sikit, nampak macam tak elok sangat, tapi tak apa. Kita try je dulu. Sebab nanti bila kita buka lampu tu, tak nampak sangat pun gam dia. Dia jadi leceh ni kat sini sebab kena bakar tu lah. Kalau ada pistol gun tu, senang je, tinggal picit-picit je, dah keluar gam dia. Ni kena bakar. So, jadi lambat lah sikit. Tapi tak apa, sebab kan nak proses yang cantik tu, kita sanggup buat benda tu. Okey, sekarang jom kita pasang daun dia. Dia ada bagi benda yang warna hijau tu, korang pasang dia sebagai daun tau. Korang letak je titik-titik dekat tepi tulip tu. Ni dia ada bagi kaki untuk korang lekatkan cermin tu. Korang lekatkan stiker yang dia dah bagi tu dekat kaki tu, lepas tu nanti korang lekat kat cermin tu. Senang je benda ni sebenarnya, tapi yang buat remeh tu sebabnya dia nak kena pasang-pasang tu. Itu yang penat. Okey, dah settle semua tu, barulah korang boleh pasang cermin-cermin dia tu. Cermin dia tu sebenarnya aku salah pasang tau. Sebabnya patutnya dia kena dua-dua tu kena buka plastik, tapi aku buka satu je plastik. So situ dah jadi lambat lah juga. Itulah, beginilah kalau tak ada instruction.
Sikit lagi nak siap. Dah nampak dah cantik tu. Korang kalau nak grab benda ni, korang kena cari yang betul-betul tau. So yang ni murah gila, aku beli yang belas-belas je. Kalau korang nak, korang beli kat TikTok. Bagi aku pasang-pasang dulu. Nanti dah siap aku tunjuk kat korang. Tada! Dah siap. Tinggal buka lampu je. Memang sekarang korang tak nampak lampu kat dalam dia. Nanti bila tutup semua lampu, buka dia punya lampu tu, baru ada lampu. Cantik gila tau korang. Cantik kan? Korang rasa berbaloi tak aku beli benda ni? Ke tak berbaloi? Cuba korang komen dekat bawah. Lepas tu kalau korang suruh aku beli apa-apa dekat TikTok tu, korang boleh komen je dekat bawah, okey? InsyaAllah aku boleh beli. Tu je kot. Tak apalah. Jumpa dekat next content, okey? Bye-bye.